tawa depan-depan. Boleh hutang tak? Tak boleh lah sayang. Boleh hutang, kau kahwin, kan? Engkau kahwin, boleh hutang. Aku ikat laki kau dulu. Laki kau kena duduk dengan aku dulu. Habis hutang, aku lepaskan laki kau. Cantik kan? 225. Kat mana dekat sahab ni? Janjilah. Baju dia orang warna grey sayang. Bukan bismillah, ini jasamo. Ini jasamo. Bos jangan, kita tak marah-marah, jangan. Takkan nak marah-marah. Thank you for the like, thank you for the comment, thank you for the follow. Kat situ ada Radin. Kat situ anak-anak ni. Rakan artis siapa yang datang? Dan untuk Sofia, tadi Sofia dah turun dah sayang. Nampak macam warna biru? Tak, dia warna actually grey. Actually warna grey. Artis 27 hari bulan. Awi tak datang. Awi tak datang pun. Awi tak datang, Mak. Ni untuk family terdekat. Ramai sangat jodoh tu. Jom kita pilih. Korang nak pilih tak? Oh, itu yang Suria tu, kan? Itu yang Suria tu, is it? Suria ke Sina? Sina ke Suria? Okay, so siapa jodoh kita sebenarnya? Cuba teka. Kita pilih yang tu boleh ke? Kita pilih yang tu boleh ke? Ramai mana? Falik dari Sina, okey. Sina, okey. Baju kuning. Tu kuning tu kau ambil. Aku tak nak. Okey, kuning tu kau punya. Sekejap. Siapa nak purple? Siapa nak purple? Purple dengan biru, I punya boleh? Biru dengan purple I punya. Korang jangan, aku boleh kahwin 4 kan? Aduh. Purple tu kawan awak ya. Alah, maaf lah awak. Kita boleh jadi kawan lepas ni. Okey. Ira tengah busy-busy lagi tu. Sekejap lagi I bawa korang jumpa Ira, okey? Yusri tak ada. Jangan tanya Yusri kat sini. Tu ex dia. Tetamu berapa orang? Tetamu I rasa dalam 400, 500 kot. Nak bunga telur? Ada. Mari sini datang. Anak diorang mana tadi? Anak dia dah turun. Ziana Zain tak datang sayang. Dia ni handsome lah di depan. Penat tau jadi pengantin, nampak? Kena layan. Kalau 500 orang tetamu, 500 lah. Siapa tak follow lagi tolong follow boleh? Siapa tak follow lagi boleh tolong follow? Thank you for the follow. Thank you for the like. Siapa rajin tekan like sikit. Sekarang berada di Rinjani Subang. Rinjani Majestic Subang. Lagi letih dari. Siapa yang dah kahwin tahulah letih dia macam mana kan? Hey, jangan main-main. Rinjani dekat Subang. Rinjani dekat Subang, Wak.
tahu what is next, when is the majlis, okay? Korang kena lah follow kan. Thank you for the like 2.5. I bawa korang pergi jumpa Ira, okay? Kejap lagi aku yang naik atas tu berborak dengan Ira untuk korang. Korang bolehlah screenshot, bolehlah screen record, tengok-tengok Kak Ira. Bukan senang tau nak berborak dengan dia. Dia ni aku tak tahulah, dia makhluk jenis yang humble sangat. I cakap dengan you, orang lawa humble sangat susah nak jumpa tau. Salah seorangnya Kak Ira. I cantik humble. Kak Ira Fazira. Lagi siapa? Ramailah. Siti. Ya. Humble, betul dia humble. Lawa, tak adalah semua lawa belagak, tapi macam susahlah nak jumpa. Dia humble yang bukan-bukan humble dia. Baik. Gurau siapa yang tak boleh gurau tu pergi mana? You tahu nak pergi mana kan? You humble. Okay, Liza, you adalah orang yang keempat. You humble juga kan? Ira Fazira, Siti Nurhaliza, Liza, you. Okay lah. Kau dah suruh aku ke depan macam ni, aku lemas tau tak? Lemas. Yang kewat ni, itulah wak. You humble juga. Okey lah, Farah, Ain, Melissa, Wani, semualah humble. Tapi korang nombor 5, 7, 8, 9 tu. Korang. Ira Fazira, Siti. Tu nombor 3. Dia nombor 3. Nora pun sama. Okey lah, Syida. Okey. Alima. Okey lah. Sudah. Penat. Sudahlah. Sudah. Bos dah makan belum sayang? Aku ke buluh ni sebenarnya. Ni ke buluh tak? Kau bayangkanlah aku duduk bersempit-sempit macam ni. Tepi bunga. Duduk macam ni. Kesian macam anak orang terbiar awak. Wah. Asyik. Ngantuk. Ni orang kuat. Okeylah tu. Seronoknya kalau ada di depan kan. Kami memang sayang awak, kita love awak more. Cuba tengok sikit muka host. Lawa awak. Amboi, lawa-lawa belaka. Kak Ira. Host pergi makan. Best. Thank you sayang. Kak Ira. Aku lambai tau. Aku lambai, dia lambai balik tau. Jangan. Thank you sayang. Untuk siapa yang tekan like, siapa yang follow, korang memang terbaik lah. Jodoh. Ada kawan jodoh terbaik. Tak. Itu orang punya. Jangan. Gatal lah kau. Selfie dengan orang. Gurau. Cepatlah lambai. Awak janganlah bagi kat dia orang. Ramai beratur ni. Kau tengok ramai beratur ni. Kau tengok situasi aku nampak. Tengok kalau artis kahwin beginilah awak. Penat aku. Terhibur. Thank you awak. Kita saja tahu gurau-gurau. Kau jangan Kau jangan semua nak ambil serius je. Kena buat gurau-gurau sikit. Jangan nak monyok ajalah muka tu. Lapar juga, tapi kita kerja tu tak kerja. Betul ke tak? Betul lah, janji betul. Kak Ira. Oh serius. Oh serius. Congrats. Cantiknya mengantik je. Okey, Dewan ini adalah di Subang. Ya Allah. Diam boleh tak? Aku ni menjerit-jerit. Penat tekak aku. Korang okey, Dewan dekat Subang. Dekat Rinjani Majestic. So kita orang berada di Subang, tapi kita orang base dekat Melaka. So siapa yang tak tahu, kita orang juga adalah wedding planner dan juga decorator untuk Fatah Amin hari tu.
Siapa tengok Fatah Amin yang Siti nyanyi, semua nyanyi tu, so kita orang juga adalah dekorator diorang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tumpang lalu. Jangan ngada-ngada. Orang nak berborak ni. Diam. Jangan kena rembat ni habis. Okay, so kita orang buat wedding untuk Fatah Amin tadi. Terbaik. Saya suka. Thank you. Waalaikumsalam. Berani ya dihalau. Berani kau ni. Jangan macam Semoga kekal. Amin. Tak suka okey, terpulang kat korang ada preference masing-masing, tapi babe, kita siapalah kita untuk tidak suka orang, betul tak? Kan kita tengok orang bahagia, cukuplah kita be kind with people saja. Okey, tak ada hate, tak ada benci membenci, kita doakan yang terbaik untuk orang lain, betul tak? Kan tengok orang happy, biarkan dia happy. Kan kita ni hidup sekali je, tak payah nak ni sugar daddy lah aku mata. Gatal host ni nak kena. Host pula gatal nasihat juga tapi gatal. So siapa yang tak suka ke apa ke, ni nak kena ni rembat ni. Kalau kecil tak apa tau. Ni macam okey. Moga bahagia. Thank you. 2.1. Menggelitas. Ya Allah, kita pula tengah single ni kan. Kita janda so kita ada hak untuk memilih, betul? Tengah ramai-ramai ni tak kalah dia orang tak ada seorang dua tersangkut. 3 orang pun okey, 4 orang pun okey, 5 orang pun okey kan. Hari Isnin ajak minum kafe, hari Selasa ajak pergi jogging. Awak excuse me. Tunggu lalu jangan excuse me. Jangan cari gaduh Thank you host buatlah. Terima kasih awak. Terima kasih sebab join. Terima kasih sebab tag like. Terima kasih sebab follow. Buat majlis kat mana? Dekat Rinjani Majestic di Subang. 2.1. Sabar sayang. Sabar. Kan kadang-kadang kita ni dikurniakan untuk rasa sabar awak, kalau awak tak nyabar, awak cuba tengok yang lain tu, yang dia orang pun tak nyabar juga, berdek-dek ni awak, berdek-dek nak bergambar. Aku ni apalah yang duduk sebelah walkway ni, duduk kat tepi ni seorang-seorang. Nasib kesian host menjanda. Ya, kita kesian menjanda awak. Nak tengok awak, nak tengok host. Janganlah, tak boleh. Mana rakan artis? Ini untuk family terdekat sayang. Host nak event Kak Ira, pastikan host on duty juga. Kek janji. Betul ke nak I lagi? Betul ke nak I juga? Betul ke? Tadi ada orang macam tak suka je I. Sedap suara host ni. Ya, anda bersama dengan saya di majlis reception. Ira Fazira bersama dengan pasangannya. Siapa nama dia? Irwan. Dan sekarang pada pukul 3.23 petang menyaksikan mempelai bersama dengan Serdar Mara dan juga sahabat handai bergambar bersama di majlis resepsi. Selepas ini kita akan nampak ada tak? Betul nak host juga janji lah. Tak tahu. Lepas ni ada reception betul belah lelaki. Cuba host selfie dengan pengantin. Kejap lagi sayang. Sabarlah. Aku ni berapa kali dah selfie dengan Ira. Kau tahu tak? Semalam host macam kembar Ira sebab tu. Betul ke? Kan patutnya I duduk sebelah sana kan? Korang bukan-bukan jangan nak ngada-ngada I memanglah lawan macam Ira, tapi kurang sikit je sebab I tak berhijab lagi tak terbuka lagi hati untuk berhijab. Malaysia kan panas. Belum lagi awak, belum. Congratulations Ira Fazira. Sama. Thank you very much. Ni wedding Ira tahu kenapa tiba-tiba Fatah pula kan. Siapa betul Ira Fazira awak? Cepatlah, tak ada orang Datuk. Awak jangan. Kau jangan cakap tak ada orang ni beratur-ratur ni Sabarlah. Kat mana? Dekat Subang sayang.
Baca komen host. Rizwan nama husband Izwan Yelah Izwan. Okey. Elok Mana elok? Kau gatal pantang nampak elok sikit gatal. Aku ketil sekarang. Jangan Kisah dengan Kak Ira boleh? Sekejap lagi I salam. 2.5 I pergi jumpa Ira korang. 2.5 million like I pergi jumpa Ira. Ajak borak depan-depan. Korang boleh tengok. Tanya Ira. Hai. Kau boleh tu. Alamak. Kau jangan tertukar dengan Izwan dengan Emran pula. Tak baik. Janganlah. Tanya Ira, Izwan dengan Ira, okey? Tapi macam mana? Bestnya kalau dapat pergi wedding. Cantik. Awak semalam I balik rumah pukul 4 awak. I balik rumah pukul 4. Datang balik aku terpacak balik kat sini pukul 8. Kau rasa? Memanglah best pergi wedding tapi penat lah. Tapi alhamdulillah kan majlis orang kita realisasikan majlis orang kan buat cantik-cantik. Orang suka orang suka. So that's why kita kena perform. Setiap kerja pun apa pun kerja kau kena perform. Kau janganlah nyibuk. Oh janganlah. Itulah awak kita nak buat macam mana? Tak penting. Tak pening ke? I dah biasa. Cantik belah main. Thank you sayang. Alhamdulillah. Excuse me, excuse you. Perempuan. Siapa nama dia? Ana. Kau kan tolong jerit kan? Kau jangan sampai I rembat muka you. Jamila. Jangan sampai I rembat. Tak panggil tak dapat. Panggil perempuan. Baru toleh. Awi tak datang. Anak kacau lah. Itulah. Ada siapa Jamila? Yang mana Jamila? You cakap dah ni kan? Yusri. Siapa tanya Yusri tu? Kau jangan sampai aku ikat telur kau Kau jangan sampai aku ambil getah tempe, aku ikat telur kau. Kau jangan tanya pasal Yusri. Yusri tu ex dia nak datang buat apa? Jangan buat perangai tau. Soalan bukan nak cekor Gadila. Ya Allah. Hai. Kelakar kadang-kadang. I layankan tau. I layan je. Korang pun janganlah anggap I serius. Gurau-gurau Tapi siapa yang buka-buka tanya soalan tu, siap. Aku ambil getah tempe, aku lost stick. Cepatlah. Awak tak boleh cepat awak bukan saja sini. Awak bukan saja sini nampak. Ramai lagi. Cerita dia. Tak ada artis buat persembahan. Awak persembahan dah habis sayang. Persembahan dah habis. Okey, I boleh tengok sekejap je. Kejap I boleh tengok sekejap tapi kena diam. Lawa tak naik tangga? Bunga tangan. Pegang bunga tangan. Ini bunga tangan Ira Fazira tadi. Lawa tak? Berat lah. Berat sangat ni. Lawa sangat ni. Kak Ira kita curi boleh ke? Kak Ira kita ambil okey? Thank you buatlah sama. Thank you mak. Ambil lah, tak baik. Kau kalau buat mencuri nombor 1 suruh aku mencuri. Kan, aku nak buat apa kat rumah? Cepatlah aku nak bergambar tak baik lah.
Baju era grey. Betul, warna grey. Terbaik Nok jadi host hari ni. Terima kasih sayang. Terima kasih tahu host buat kita nampak perkahwinan. Terima kasih juga sebab join, sebab share dekat kawan-kawan, sebab like. Tak habis lagi kau sabar je. Kau jangan nak pergi dapur lah, ambil air lah, nak mandi lah. Dah habis. Dari pagi tadi